Sebanyak 14 sekolah pedalaman di Sarawak terpilih menyertai Kembara Sains Borneo yang dianjurkan sempena program Minggu Sains Negara, MSN, 2025. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kam berkata, program terbabit meliputi 30 sekolah secara keseluruhan di Sarawak dan Sabah. Sebanyak 14 sekolah di Sarawak, 16 di Sabah dijangka menyertai program ini melibatkan sekitar 30,000 pelajar. Memberitahu pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Program Minggu Sains Negara 2025 di Dewan Jubli UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan pada Ahad. Beliau berkata inisiatif itu sebagai salah satu usaha mempertingkatkan minat sains dan teknologi dalam kalangan anak-anak di luar bandar. Inisiatif ini dijalankan hingga hujung tahun dan dijangka mengambil masa kira-kira 6 bulan menyelesaikannya. Sementara itu, pengarah program, Muhammad Fuad berkata, Sarawak menjadi negeri pemula penganjuran program tersebut. Hal ini mengambil kira kejayaan Bumi Kenyalang dalam memperkenalkan pembangunan berteraskan teknologi dan pemerkasaan sumber alam semula jadi dimiliki Sarawak. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.